Kuis tajwid part 10. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Huruf lam sukun perlu dibaca dengan lantunan. A. Betul. B. Salah. Jawapannya B. Salah. Seterusnya. Apakah hukum bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Izhar syafawi. B. Izhar halki. Jawapannya A. Izhar syafawi. Seterusnya. Apakah hukum tajwid bila berhenti bacaan? A. Mad arid disukun. B. Mad iwad. Jawapannya B. Mad iwad. Seterusnya. Berhenti bacaan berapa harakat? A. 4 atau 5 harakat. B. 2 harakat. Jawapannya B. 2 harakat. Seterusnya. Berapakah jumlah bacaan mad asli dalam ayat tersebut? A. 2. B. 3. Jawapannya A. 2. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ni. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan video ni kepada seseorang.